kill when I'm desperate. Okay guys, so sekarang ni kita teruskan projek lagi. Okay, so agak video yang lama tu agak tergantung sikit sebenarnya. So sekarang ni kita tengah menyiapkan balik motor customer ni walk in. Tak adalah walk in mana pun kan. Cuma dah 2 hari tak. Sebab hari tu kita tengah menyiapkan motor yang restore sana tu. Yang tu kita dah tegakkan dulu. So ni motor Singapura pun enjin kita dah naikkan dia guys. So sekarang ni motor ni datang ada masalah api putus-putus. Ya dok? Ya wok. Okey, boleh Apit ceritakan apa pengalaman Apit tentang motor ni yang Apit tukar? Yang Apit nampak pelik daripada motor-motor yang lain. Gugup. Gugup. Come on. Ayo Bit, ayo. Fikir secara logika, ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo, dipikirkan secara logika. Berarti pikirkan secara logika. Ayo. Okey, first kali apa benda yang barang kita tukar pada motor ni, Bit? Coil plug. So, tunjukkan dekat diorang ni semua, Bit. Coil plug apakah yang motor ni asal datang sini? Orang kena tahu, Bit. Nanti orang cakap, oi, Sam dah lama tak ada buat video, dah lama tak ajar-ajar orang ni. Okey, first kali yang dia masukkan pada motor ni? Coil plug NLK. Okey. NLK kena tak? Cuba tengok gambar tu kejap. Guys, dia masuk coil plug ni. Racing tu. Racing, ada mood katanya. Setahu Sam lah Setahu Sam lah barang ni selalu orang pakai kat injection, Bit. Selalu pakai kat injection. Dia ada dua ground dia kan. Initial dia ada 2. Ground dia 1. Ground dia pun 2 asalnya. Satu pada wiring, satu yang tambahan macam ni lah. So memang ada problem lah duduk dekat motor ni asalnya. So sekarang ni kita dah masukkan yang original. Ni original, Pit. Tengok packaging, nanti orang tak percaya pula. So ni original kita dah masukkan dekat motor ni. Lepas tu spekok dia pun ada problem. Bila kita nak buka cabut tank tu, mengalir minyak dia. Rugi, Pit tak? Rugi. Bagi kita dah betul lah. Minyak dah lah mahal sekarang ni. So kita masukkan spekok original baru dekat motor ni. Yang lama tu nak pusing dah tak boleh lah, Mat. Ni. Nak masuk ni kan. Oi, ketat nampak. Bukan main-main Tengok urat-urat tangan saya mu. Nampak? Tak boleh pusing. So kita masukkan yang baru. Original. Lepas tu ada request daripada owner lah, Pit. Katanya brake tak ada. Brake tak ada. So ni disc depan dan belakang. Yang depan ni kita memang elakkan pakai sebenarnya. Sebab motor ni laju, guys. Motor Dabaa ni laju. Ya dok? Sebab kau orang Pahang. Ya dok? Ya. Dok? Ya dok? Pandang sini. Apa? Dok. Tu apa? Anjing. Salah. So this ni dia pakai yang lokal lah. Bagi Sam. Ni bagi Sam lah. Pendapat Sam sebab ni video Sam lah kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Korang nak pakai yang 125 ni ke? Boleh. Tak ada masalah. Korang nak pakai yang tailuk-tailuk ke? Tak ada masalah. Cuma yang masalahnya, korang perasan tak? Bila rim-rim yang disc macam ni, skrunya yang kecil macam ni. Okay. So, disc dia besar. Bila disc dia besar, dia memerlukan floating. Yang terbelah kat sini tu. So, rebate ni, untuk disc ni, rebate ni adalah rebate wayang sajalah. Memang sangat-sangat bahaya. Boleh mengakibatkan dia bengkok bila panas. Ni nampak dah biru-biru dah ni. Dah biru-biru. So, disc ni pun ada bengkok juga sebenarnya. Sebabkan, macam saya cakap tadi, skru kat sini, discnya besar. So, memang memerlukan floating disc. So, pakailah yang original ataupun yang Taiwan ke. Macam ni kita masukkan yang Taiwan. Yang bukannya ori. Kalau ori mahal, mem. Abid, ori keras tu. Ori harga dekat 200 lebih kalau 125. So, kita cari je macam ni. Nampak tak? Ada belah kat sini. So, bila dia besar macam ni, dia memang main lah floating tu. Tu yang penting untuk braking ni. Ini keselamatan, guys. Ini keselamatan. So bila dah motor dah Dabaa macam ni, masuk rim 125, confirm brake takkan makan penuh. So sekarang ni kita nampak ni lining yang kita dah buat makan penuh, disc baru kan. Makan penuh. So kat sini pun kita ada custom sikit supaya nampak. Yang ni saya rasa video-video yang lama saya pernah buat saya rasa. So brake depan pun dah cun-cun lah.
dah cun-cun. Cuma masalah master pump ni lah. Barang lokal kan. So dia tak dapat yang feel macam original punya lah. So depan pun dah cun, tinggal kita nak cuci sikit, nak tengok minyak dia balik. Yang belakang ni guys, owner datang cakap motor tak ada brake pit. Ya. Brake belakang. Tak pandai. Awak tak pandai. First kali disc dia dah makan. Ni disc dia lah. Dah makan, berlekuk-lekuk. Betul-betul pakai tapi ni belum level-level dewa yang betul-betul pakai. Kalau yang betul-betul pakai, level-level dewanya sampai putus kat sini. Siapa pernah tengok yang jenis putus? So sekarang ni kita dah tukarkan dia balik. Disc yang besar untuk rim 125. Susah nak dapat ni geng. Tertentu je jumpa. Okay, dia disc besar, makan penuh, tanpa custom bracket macam yang depan tadi. So sekarang ni masalah dia datang sini, dia cakap tak ada brake. Rupa-rupanya dah banyak bengkel dah pergi. Bleeding tak jadi. Sebab apa? Sebelum aku cerita, cuba korang komen dulu. Sebab apa? A few moments later. Ayo. Fikir secara logika. Ayo, okey. 5, 4, 3, 2, 1. Sebab apa? Cepat komen. 2 hours later. Rupa-rupanya, Pit. Jawapannya adalah apa tau? Dia pakai kaliper depan, guys. Dia pakai kaliper depan. Pergi bengkel mana-mana susah betul nak bleeding katanya. Dah 10 bengkel dah bleeding tak jadi-jadilah bang. Rupa-rupanya dia pernah tukar kaliper belakang. Cerita dia, ini kaliper depan. Kaliper depan letak dekat belakang. Dia punya bleeding dekat sini, geng. Kabur-kabur telefon aku ni lah. Nampak tu? Sepatutnya kalau yang kaliper belakang, dia kena bleeding kat sini. So, mengatakan ini adalah kaliper depan letak dekat belakang. Tak jumpa-jumpa setting. Tapi bila datang dekat sandpit, nampak? Angkat bakal sendiri. Nampak tak? Awak pandai. Sampai dekat Sam, ada brake pit. Tak percaya, pendek. Naik pendek. Kena panggil pendek. Kalau panggil tinggi, macam tak adil pula. Tolak depan sikit. Nampak? Ada brake tak? Ada tak ada? Ada kan? Siapa bawa? Alah, jual tilam pula dah. Stop it. Get some help. Order air pukul 4. Pukul 7 sampai. Tak, ada perubahan. Rambut. Rambut baru pusing. Abu pakai lah. Nyanyi lagu lu. Okay. Ambil. Terima kasih. Macam ni lah my friend. Kau dah tak ada nama penunggang sebab kau belanja air. Santai dia apa? Santai di position. Cakap orang putih. Mazam, dengar saya cakap tadi pasal Pit. Kan? Kadang-kadang teruk kan? Abang datang sini pada tahu perangai dia. Dia kena hantar di kampung ni. Okey. Memang nak kena hantar balik kampung ni. Tapi tak apa-apa ya. Mereka dah siap. Singapura dah siap. Cerita sekarang ni, orang tanya kenapa saya tak pergi RZ member. Punca dia sebab apa, Pit? Ni. Apa masalah Tak tahu dah dia. Sebab siapkan motor api. Siapkan motor dia lah. Motor tu. Kita nyiapkan motor tu. Motor aku yang tak siap. So kejap lagi saya akan keluarkan motor ni. Saya akan repair dekat bahagian casing. Sebab itu saya ada cerita dekat TikTok. Sebab minyak tendang apa semua. Kejap lagi kita tengok apa punca RZ ni. Ni dah 4 tahun kita overhaul motor ni, restore. Dan kita tak pernah buka. Setelah 4 tahun baru dia jadi masalah ni. Benda tu orang panggil major service. Macam tu lah. So kejap lagi kita akan buka. Bagi saya lepak kejap dengan tetamu. Santai dia posisi. Yeah.
Pedih mata. Pedih mata. Bet. Oh, pedih mata. Muka pedih mata je, Bet. Alah. Yang kau terkemuk kenapa? Pedih? Pedih mata? Tuti performance? Tuti performance. Pedih mata member. Aduh. Itulah bengkel tu stroke memang macam tu. Penuh dengan asap. First time. Muka first time macam mana? Buat sikit. A few inches later. Guys, so alhamdulillah motor ni pun dah cun dah. Dah cun, tinggal nak check up untuk wiring saja. Nak hidupkan balik lampu depan. Sebab motor ni dia beli second tau. So memang ada problem sikit lah. Tengok, lampu dia pun boleh lari Lampu dia nampak. So kita akan kemaskan balik wiring lampu. Kita akan siapkan balik. Apa benda pemain ni? Kena tipu meter. Kena tipu. Meter separuh. Kena tipu dengan meter. Ni tak ada. Benda lah. Engkau ada macam-macam hal lah. Pembawa rezeki. Okay, mantap. Alright guys. So sekarang ni motor ni datang dari Banting. So semak gak motor ni. Biru purple. So ni dia buat sendiri lah. Sekarang ni motor ni dia cakap ada problem. Kalau kita rem kalau dia rem dia memang ada macam launch control sikit. So double dia memang ada penyakit macam tu. Apabila apa tahu. Kejap lagi saya akan ceritakan. Korang stay tune je. So jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan launch control tadi tu. Ni start kan, dah hidup kan. Nampak tak? Itu penyakit dabaa yang orang pening nak fikir. Tapi jangan risau. Kejap je saya settlekan dengan bermodalkan satu barang saja. Jadi kita akan ceritakan. Mantap. Macam mana? Okey geng. So ini barang rectifier. Katap lah, orang panggil katap lah. So dengan bermodalkan barang ni, hilang dia punya tong yang tadi tu. So macam yang saya pernah ceritakan, dabaa ni kalau boleh barang-barang untuk wiring dia jangan pakai lokal. Sebab apa? Sebab ni lah. So jom, tak percaya tengok ni saya tukar satu barang ni je, InsyaAllah masalah tu settle. So orang cakap dunia ni tak susah. Sebenarnya dia yang tak pandai handle kan. So jangan pakai yang lokal, pakailah yang original. Okay, so jom kita tengok kejap. Okay, so sekarang ni barang saya dah cucuk macam ni je. Saya tak ikatkan lagi. So ni yang lokal, yang lama. Ni yang baru. Ni bateri kita cabut cas lah. So jom kita try start. Nampak? Dengan menukar rectifier saja hilang masalah yang tadi tu. Tak percaya? Tunggu kejap. Masuk balik. Ni yang baru tadi. So saya masuk balik yang lama ni. So ni sebagai ilmu lah untuk korang yang baru nak main dabaa ke apa ke. Kalau boleh coil plug ni ori, yang ni ori. Kunci nak pakai lokal, switch nak pakai lokal, tak ada masalah. Ni ori, wiring ori, puzzle ori, magnet ori, coil magnet ori. Cukup untuk dabaa. Tengok saya masuk yang lama Nampak tak? Simple. So motor ni settle masalah.
Tukar rectifier, cun-cun. Daripada banting hantar. So, inilah masalah dia. Jom, kita masuk kan. Lepas tu kita pasang lah dia punya tank apa benda semua. Sebab motor ni datang memang ada masalah benda ni je. Nang, motor dah siap. Itu orang cakap. Awak memang lujum. Ha? Awak kan lujum. Lujum? Lujum. Tu orang cakap Nang. Benda tukar satu barang. Ilmu 10 tahun. Betul. Bayar ilmu 10 tahun saya tu. Nak dapat tu senang ke? Susah peluh ni. Mbak, sampai tak buat video sebab penat memikir masalah. Betul tak? Kau betul ni. Api tengok. Saya siapkan sebiji motor, Api tak siap-siap lagi motor. Nak cakap ke nak gelak? Dia macam mana Nang? Kalau nak gelak dulu je Nang. Gelak lu. Baru cakap? Baru cakap. Okey, wait. Asal tak siap? Ni motor restore. Kenapa kan restore? Tak reti je. Gelak dulu baru cakap. Dah. Jangan go. Okey.